Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isnin, salam Patriot pagi. Okey, bersama saya Coach Sean. Setelah lama kita tidak bersama kerana kesibukan masa dan kerja. Dan untuk pagi ini kita nak membincang beberapa perkara yang kita selalu terlepas pandang. Sebelum ni kita dah berkata tentang bagaimana kita mengubah tabiat dalam 40 hari, bagaimana kita untuk mengawal diri, kerana yang mengawal diri dalam adalah beberapa rembesan hormon-hormon yang penting. Dan juga kita menelusuri tentang bagaimana kita nak mengawal kadar keasidan dan kadar kealkalian darah dengan menggunakan teknik pernafasan. Sebelum tu, okey, saya nak berpesan kepada mereka yang terjejas dengan keadaan banjir di seluruh negara, sahabat-sahabat dan juga kenalan, supaya berhati-hati dan bersabar, tenang-tenang, dan beberapa perkara yang kita perlu elakkan, kita elakkan. Jangan minum air yang tak masak. Jangan menghampiri punca-punca elektrik ataupun saluran elektrik yang basah dengan air. Jaga perjalanan dan jaga tindakan, serta ikutilah undang-undang dan juga ikutilah arahan pihak berkuasa. Okey. Kita dalam kehidupan seharian ni selalu kita bercakap ataupun monolog. Kita bercakap kata dengan sendiri dan selalu perkataan yang datang daripada monolog itu adalah sesuatu yang menidakkan yang lain, mengiyakan diri. Walaupun itu kadang-kadang betul, tapi tidak selalunya benar. Okay. Satu frasa yang saya ingat, you fear something that you don't understand. Kita takuti perkara yang selalu kita tidak faham, atau kita selalu takuti sesuatu perkara yang kita tidak fahami. Apabila ini berlaku dalam keadaan bukan hanya untuk peniaga dan juga untuk orang-orang yang makan gaji dan juga yang biasa, kita terlalu paranoid ataupun kita selalu takut kepada perkara yang kita tidak tahu kerana kita tidak mendalami, kerana kita tidak pelajari. Dan adalah satu nasihat untuk sebelum kita melihat sesuatu perkara sebagai risiko yang tinggi ataupun permasalahan kegagalan, lebih baik kita belajar, kita mendelahi apakah sebenarnya perkara tersebut dan di mana bagaimana caranya untuk berjaya daripada kita memikirkan satu yang negatif. Ini adalah satu sikap yang di dalam nilai-nilai Patriot dikatakan sebagai positive attitude. Positive attitude, sikap positif di mana kita pokok pangkalnya husnuzon. Kita melihat satu perkara dengan kebaikan dan dengan cara untuk mencari penyelesaian dan bukan sebahagian daripada masalah. Kedua ni, you are never the center of the universe. The sun does not evolve around us. Okay. Kita selalu fikir akulah segalanya penting. Tapi kita jarang-jarang menilai tentang perkara-perkara yang sepatutnya apa yang boleh kita lakukan dan tidak sama sekali bergantung kepada kita. Kita adalah sebahagian daripada penyelesaian. Akan tetapi kita selalu fikir penyelesaian perlu pada diri aku dulu, barulah orang lain. Ini adalah satu pendekatan yang tidak hikmah lah. Kerana apabila itu berlaku, kita berasa sombong, riak, takabur dan ujub. Kerana kita rasa kita lah penting. But you and me are never the center of the universe. Okay. Satu lagi yang akhir untuk saya share. We always thought that we knew everybody. And we thought we knew everyone. But one person that we don't know is ourselves. Kita selalu taksub kepada, aku kenal lah dia, aku kenal lah kau, aku tahu perangai dia macam ni, aku tahu lah inilah kelakuan dia. Tapi ada yang tadi, kenapa benda tu berlaku adalah manifestasi dalam diri. Manifestasi dalam diri kita yang membawa kepada kita memberikan tanggapan atau persepsi. Sekali lagi kita masuk kepada value, kepada nilai, positive attitude dan juga respect, menghormati. Apabila itu tidak ada dalam diri kita, di situlah kita lihat semua orang pada kacamata kita dan tidak pada
apa yang sepatutnya yang berada dalam diri itu yang kita tidak menelaah ataupun kita tidak pelajari, ataupun dalam erti kata kita tidak menjalinkan satu perhubungan yang profesional untuk kita mengetahui lebih baik dan lebih lanjut. Okey, 3 dulu. Nanti kita akan tengok lagi apa lagi motivasi frasa motivasi yang boleh kita pelajari ataupun kita ikuti demi kebaikan kita bersama. Sama-sama kita tenang-tenang, renung-renungkan dan amal-amalkan. Saya bersama saya dalam Bingkisan Patriot Pagi Isnin, Coach Sean, salam Patriot pagi.